Maybank. Apa cerita ni Maybank? Bank lain sudah masuk gaji tapi Maybank belum lagi masuk. Alright. Sekarang ni 28 Mei, hari bulan, sepatutnya minggu lepas lagi sudah masuk gaji daripada YouTube bank Maybank. Tapi sampai ke hari ni masih lagi belum masuk kan. Dan ini antara yang paling terlambat lah, gaji daripada YouTube. Maybank lambat masuk. Dan banyak juga kawan-kawan yang tanyakan apa masalah ni, kenapa lambat masuk. Dan rupa-rupanya bukan beberapa orang saja, tapi mostly rasanya semua yang menggunakan akaun bank Maybank ni ada masalah lambat masuk. Sampai hari ni belum masuk lagi. Jadi adalah beberapa kawan yang call, mungkin ada yang cakap mungkin sebabkan e-invoice. Tapi kalau e-invoice pun, kenapa bank lain boleh masuk? Ini mungkin masalah daripada Maybank lah. Untuk part Google tak ada masalah sebab Google pun sudah sahkan duit tu sudah masuk dalam akaun. Diorang sudah issue pembayaran daripada Google tu. Alright. So, okay. Jadi ada tak siapa-siapa lagi kawan-kawan yang masih lagi belum masuk? Kalau saya rasa mostly sebab daripada DM, WhatsApp, grup Facebook pun ramai yang komen masih belum masuk lagi duit daripada Maybank. Agak lambat. Mudah-mudahan duit tu tak sangkut mana-mana lah. Alright. Tapi biasanya duit daripada Google ni takkan sangkut lah geng. Alright. Jadi apa pengajaran yang kita boleh dapat kepada yang belum dapat lagi menggunakan akaun Maybank tu? Cuba komen, adakah ramai yang masih belum masuk duit daripada Maybank? Dan kepada yang belum lagi monetize, yang belum lagi set up Google AdSense, ini isu macam ni boleh jadikan ilmu ataupun panduan untuk korang di masa akan datang. Sebab masa korang set up Google AdSense, payment method tu dia ada dua sahaja, wire transfer dan juga by check lah. So antara yang banyak digunakan adalah menggunakan wire transfer. Sebelum ni ada Malaysia Western Union, tapi Western Union sudah tak terpakai sekarang. So mostly orang gunakan wire transfer lah. Alright. So jadi nasihat saya lah, berdasarkan pengalaman, antara bank yang paling banyak paling cepat masuk adalah BSN dan juga CIMB lah. Maybank ni memang agak lewat, tapi kali ni memang agak lewat, terlalu lewat lah. So siapa yang mahu set up payment, kalau ada akaun ataupun bank BSN ataupun CIMB boleh gunakan yang itu, tapi mostly kita ni gunakan Maybank lah. Alright. So pengajarannya kali ini adalah kita tunggu. Mungkin minggu ni paling lewat akan masuk. Kalau tak masuk, kita akan tanya Maybank lah. Jadi harap bersabar pada yang menunggu gaji daripada Maybank. Alright. Mudah-mudahan yang paling sakit kalau income korang bulan ni, bulan lepas berpuluh-puluh ribu. Kalau tak masuk tu geng, penyakit, bahaya. So bukan rezeki lah kalau tak dapat, tapi harapnya Maybank boleh selesaikan masalah ni. Harap Maybank boleh selesaikan masalah ini lah. Alright. So siapa yang, saya rasa tidak bersendirian, ramai lagi kawan-kawan yang belum dapat gaji daripada Maybank. Jadi siapa yang belum masuk tu cuba komen, adakah korang juga belum masuk duit ataupun gaji daripada YouTube. Alright. So itu saja. Assalamualaikum. Bye bye.